Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey. Saya Cikgu Roslina binti Saad dari SM Sultan Abdul Halim. Okey. Hari ini kita akan sambung sesi untuk matematik tingkatan 4. Tajuknya adalah tajuk yang keempat, operasi set. Subtopiknya adalah kesatuan set. Okey. So kita terus kepada uh, standard pembelajaran bagi kesatuan set, yang kita akan tengok untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan menentukan dan menghuraikan kesatuan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Standard yang kedua adalah menentukan pelengkap bagi kesatuan set, dan standard yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang melibatkan kesatuan set. Okey, kita pergi pada standard yang pertama. Kita nak menentukan dan menghuraikan kesatuan set dengan menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, apakah perwakilan yang kita gunakan untuk kesatuan set? Alright. So, pertama sekali kita tengok dahulu, apakah simbol yang kita gunakan untuk kesatuan set? Kesatuan set kita gunakan huruf U untuk union. Untuk U iaitu union. Berbanding kita gunakan untuk persilangan, untuk silibus sebelum ini adalah huruf N. Okey. So, kaedah pertama yang kita gunakan untuk menggambarkan apabila berlakunya kesatuan antara dua atau lebih set adalah menggunakan kaedah gambar rajah Venn. Okey, dekat sini cikgu sharekan ada 4 keadaan di mana bila berlakunya kesatuan antara dua ataupun lebih set. Okey, yang pertama sekali, apabila kita ada dua set, iaitu set P dan set Q, bila mana berlakunya kesatuan, jadi kita akan shadedkan, kita akan loretkan keseluruhan kawasan yang ada pada set P dan set Q. Okey. Keadaan yang kedua adalah apabila Q merupakan subset kepada set P. Jadi bila berlakunya kesatuan antara dua set ini, kita akan shadedkan, kita akan loretkan ke semua keseluruhan P dan termasuk Q yang berada di dalamnya, iaitu Q itu adalah subset kepada P. Okey. Untuk kes yang seterusnya adalah apabila kita melibatkan 3 set, iaitu set P, set Q dan set R. Tetapi kita hanya mempunyai kesatuan di antara dua set, iaitu set Q dan set R. Jadi kita loretkan, kita shadedkan, hanya melibatkan set Q dan set R sahaja. Okey, dan keadaan yang keempat, bila mana kita ada 3 set, set P, set Q dan set R, dan kesatuannya adalah melibatkan ketiga-tiga set, iaitu P, kesatuan Q, kesatuan R. Jadi kita akan loretkan ketiga-tiga set yang terlibat. Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Contoh yang ke-8, kalau murid-murid boleh tengok dalam buku teks, rujuk buku teks, muka surat 108. Okey. So dekat sini diberi set P faktor bagi 24. Faktor bagi 24. Set Q adalah gandaan 3 yang kurang daripada 20 dan set R adalah gandaan 4 yang kurang daripada 20. Okey, sebelum murid-murid nak menjawab soalan ini, kita kena recall balik, kita kena memorize balik, silibus waktu tingkatan 2, iaitu kita belajar tentang faktor bagi sesuatu number. Faktor bagi 24. Jadi maksud faktor dekat sini adalah apa-apa nombor yang kita darabkan untuk dapat 24. Jadi kita kena listkan, kita kena senaraikan dahulu set P yang ada. Ke semua unsur-unsur yang ada dalam set P kita senaraikan. Kemudian begitu juga dengan set Q. Set Q diberi gandaan 3 yang kurang daripada 20. Maksud gandaan dekat sini bahasa mudahnya adalah sifir 3. Murid-murid senaraikan sifir 3 yang kurang daripada 20. Dan seterusnya adalah set R, iaitu gandaan 4 yang kurang daripada 20. Sama seperti gandaan 3 tadi, gandaan 4 bermaksud kita ambil sifir 4 yang kurang daripada 20. Soalan minta untuk murid-murid senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Soalan yang pertama adalah P kesatuan
Q. Soalan yang kedua adalah P kesatuan R. Soalan yang ketiga adalah Q kesatuan R. Dan soalan yang keempat adalah P kesatuan Q kesatuan R. Okey murid-murid, kita akan tengok satu persatu. Okey, bermula dengan soalan yang pertama. Okey, kalau kita nak jawab soalan ni, seperti mana yang cikgu bagi tahu sebelum ni, kita kena senaraikan dahulu. Okey, unsur-unsur yang ada dalam set P. Okey, set P adalah faktor bagi 24. Okey, faktor bagi 24 adalah macam mana kita dapat 24. Okey, kita bacalah sifir. Okey, 1 darab 24, 2 darab 12, 3 darab 8 dan 4 darab 6. Jadi, senaraikan semula dalam bentuk tata tanda set, iaitu P sama dengan curly bracket. Okey, tulis dalam turutan menaik. Okey, bermula dengan unsur yang paling rendah, unsur yang paling kecil. Okey, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, curly bracket. Okey. Alright, seterusnya kita tengok pula pada set Q. Okey, set Q tadi adalah gandaan bagi 3 yang kurang daripada 20. Jadi murid-murid senaraikan gandaan bagi 3, baca sifir 3. Okey, sifir 3 bermula dengan 3, 6, 9, 12, 15 dan 18. Murid-murid jangan lupa untuk letakkan curly bracket untuk menunjukkan ini adalah dalam bentuk tata tanda set. Curly bracket dekat bahagian hadapan unsur dan juga untuk penutupnya di bahagian belakang juga kita gunakan curly bracket. Okey, berbalik kepada soalan yang diminta tadi. Dia nak anak-anak, dia nak murid-murid semua tentukan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam P kesatuan Q. Jadi, kita susun semula ke semua unsur-unsur yang ada dalam P dan dalam Q. Okay, pastikan susunan dalam susunan menaik. Bermula daripada nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Jadi, jawapan kita P kesatuan Q sama dengan, sama macam tadi, cikgu bagi tahu pastikan ada tata tanda set yang kita gunakan, iaitu curly bracket. Okey, curly bracket bermula dengan nombor yang paling kecil 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 18, dan 24 diakhiri dengan curly bracket. Okey, jadi untuk pastikan jawapan murid-murid tepat dan betul, sila rujuk semula pada set P dan set Q yang ada. Pastikan ke semua, ke semua unsur-unsur yang ada dalam P dan dalam Q telah dimasukkan ke dalam jawapan akhir. Okey? Alright, so seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua. Contoh yang kedua iaitu soalan minta untuk murid-murid tentukan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam P kesatuan R. Okey, so sama seperti tadi, okey, syarat bila kita nak buat P kesatuan R, kita mesti tulis dahulu apakah unsur-unsur yang terdapat dalam set P. Okey, set P sama dengan syarat utama, mesti ada curly bracket menunjukkan kita sedang menulis unsur-unsur yang ada dalam suatu set. Okey, curly bracket P sama macam tadi adalah unsur-unsur yang terdapat bagi faktor untuk 24. Okey, jadi salin semula faktor-faktor yang ada bagi 24 dalam susunan menaik. Okey, diikuti oleh set R. Okey, set R adalah gandaan bagi 4. Gandaan bagi 4, cikgu dah cakap tadi, okey, murid-murid, gandaan bagi 4 bermaksud kita buat sifir 4. Dan syaratnya adalah sifir 4 yang kurang daripada 20. Jadi, 20 tak termasuk dalam R. Jadi, murid-murid senaraikan
dalam bentuk tanda tanda set, okey, mesti ada curly bracket, okey, kemudian bermula dengan unsur yang pertama 4 diikuti oleh unsur yang kedua. Pastikan murid-murid letakkan tanda koma untuk menunjukkan bahawa unsur yang pertama kemudian diikuti oleh unsur yang kedua dan seterusnya. Okey, 4, 8, 12, 16 dan diakhiri oleh curly bracket menunjukkan bahawa set kita, unsur-unsur dalam set kita telah selesai ditulis. Okey, berbalik kepada soalan P union R bermaksud kita kumpulkan semua unsur-unsur yang ada di dalam set P dan set R. Pastikan kita tulis dalam bentuk susunan menaik. Okey, P kesatuan R sama dengan bermula dengan curly bracket. Okey, bermula dengan nombor yang paling kecil iaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, dan 24 diakhiri oleh curly bracket. Okey, untuk soalan ini berkemungkinan kalau dalam peperiksaan boleh ditambah lagi satu soalan iaitu dia tanya murid-murid untuk tentukan berapakah bilangan yang ada untuk unsur-unsur bagi P kesatuan R. Bermaksud murid-murid boleh kiralah ada berapa unsur yang ada dalam set ini. Okey, jadi kalau soalan itu ditambah dekat soalan peperiksaan ataupun soalan ujian, dia akan keluar N kurungan P union R, tutup kurungan. Jadi kita kiralah ada berapa unsur yang ada dalam ni. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermaksud kalau ditanya N kurungan P union R, kita akan jawab jawapannya adalah 9. Okey, jadi jangan confuse, jangan ragu-ragu kalau bila soalan diberikan, okey, pastikan tahu kehendak soalan. Okey, alright. Seterusnya, contoh yang ketiga adalah bila soalan minta untuk kita senaraikan Q union dengan R. Okey, Q union dengan R. Bermaksud Q tadi adalah gandaan bagi 3 dan R adalah gandaan bagi 4 dan kedua-duanya kurang daripada 20. Sama seperti soalan 1 dan soalan 2 tadi. Okey, murid-murid senaraikan dahulu apa yang ada bagi set Q dan apa unsur-unsur yang ada dalam set R. Okey, kemudian barulah kita tentukan apakah unsur yang berada pada Q kesatuan R. Okey, so untuk Q kesatuan R, okey, syaratnya adalah mesti dalam bentuk tanda tanda set. Tanda tanda set iaitu curly bracket. Okey, so kita susunkan sama seperti tadi, susunkan bermula dengan nombor yang paling kecil iaitu 3, diakhiri dengan nombor yang paling besar iaitu 18. Okey, cikgu harap murid-murid semua jelas. Okey, sebab ni dah contoh yang ketiga, jadi dah nampak kan? Okey, macam mana kita nak tentukan kesatuan bagi set-set yang diberikan. Okey, untuk contoh yang keempat, okey, contoh yang keempat melibatkan ketiga-tiga set. Okey, iaitu P kesatuan Q kesatuan R. Jadi untuk soalan ini, okey, murid-murid senaraikan set yang ada bagi P, senaraikan unsur-unsur bagi set Q dan senaraikan unsur-unsur bagi set R. Okey, kemudian sama seperti langkah yang kita buat tadi, untuk P kesatuan Q kesatuan R, okey, dalam bentuk tanda tanda set, kita tuliskan curly bracket. Kemudian susun semua unsur-unsur yang ada pada ketiga-tiga set tadi bermula dengan nombor yang paling kecil sehinggalah nombor yang paling besar. Okey, so selesai untuk contoh yang melibatkan kesatuan set. Okey, dalam erti kata lain, kesatuan ni kita akan ambil semua unsur yang ada dalam set yang terlibat. Okey. Okey, cikgu tunjukkan pula. Okey, ini kaedah yang kedua. Kita gambarkan menggunakan gambar rajah Venn. Okey, soalan yang sama seperti tadi, soalan yang sama. Okey, kita gunakan kaedah gambar rajah Venn. Okey, yang pertama sekali adalah kita dah listkan, kita dah senaraikan semua unsur-unsur yang ada pada set P. Okey, jadi kita letakkan, pastikan murid-murid letak
titik. Okey, untuk menunjukkan itu adalah unsur bagi set tersebut bila dalam gambar rajah Venn. Kalau murid-murid tidak meletakkan titik, jadi gambar rajah Venn tersebut bukan menunjukkan unsur tetapi menunjukkan bilangan unsur. Jadi berhati-hati apabila melukis gambar rajah Venn. Okey, dalam gambar rajah Venn ini kalau murid-murid nampak, okey, diberikan set P, okey, diberikan set P yang unsur-unsurnya dimasukkan ke dalam set tersebut dengan ada titik bagi setiap unsur. Okey, dan kita bandingkan antara set P dan Q, mana yang unsur tersebut ada di kedua-dua set. Okey, yang ada di kedua-dua set itu adalah kawasan persilangan. Okey, kalau kita ingat semula kita dah belajar, okey, untuk 4.2.1 iaitu kita dah belajar dah macam mana nak menentukan persilangan bagi dua set. Jadi ini sambungan daripada silibus yang lepas tu. Okey. So, kalau kita tengok dekat sini, unsur 3, unsur 6 dan unsur 12 adalah unsur yang dikongsi bersama di antara set P dan set Q. Jadi dia duduk di bahagian tengah. Okey, kemudian kita listkan pula set Q yang selebihnya, unsur-unsur bagi set Q yang selebihnya. Dan kalau kita tengok ada satu lagi set A dekat tepi situ, tapi set A tak terlibat dalam soalan ini kerana soalan hanya minta P kesatuan dengan Q sahaja. Jadi kawasan yang berlorek adalah kawasan yang melibatkan kesatuan di antara set P dan set Q. Okey, seterusnya. Okey, soalan P kesatuan Q kesatuan R yang ditunjukkan adalah dalam bentuk gambar rajah Venn. Jadi ketiga-tiga set telah dilorekkan, menunjukkan semua unsur-unsur terlibat adalah melibatkan P kesatuan Q kesatuan R. Okey, jadi itu menunjukkan bahawa bila melibatkan kesatuan, semua unsur-unsur yang terdapat dalam set yang terlibat, okey, kita perlu senaraikan. Okey, seterusnya kita masuk pada standard pembelajaran yang kedua iaitu kita menentukan pelengkap bagi kesatuan set. Okey, murid-murid dah pun buat sebelum ini pelengkap dalam 4.1. Okey, dalam 4.1 kita dah buat pun pelengkap, tapi untuk pelengkap bagi persilangan. Okey, konsep masih sama. Pelengkap untuk persilangan dan pelengkap untuk kesatuan masih lagi sama. Iaitu bila kita sebut pelengkap, kita akan tulis dalam bentuk prime dekat atasnya. Alright. Pelengkap bagi kesatuan set ditulis dengan menggunakan kurungan A kesatuan B kurungan ada prime dekat atas. Dibaca sebagai pelengkap bagi kesatuan set A atau set B. Okey, pelengkap bagi satu kesatuan ini melibatkan set A atau set B bermaksud semua unsur yang bukan set A atau set B. Okey, tadi kalau kita buat kesatuan sahaja, kita ambil semua yang ada dalam set A dan set B. Tapi bila disebut tentang pelengkap, maksudnya adalah kita tak nak set A, kita tak nak set B. Kita nak yang bukan set A atau set B. Jadi itu maksud pelengkap. Okey, so kita terus pada buku teks. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 110. Kita tengok contoh 9. Okey, diberi set semesta, X ialah integer di antara 50 hingga 60. Set G adalah nombor perdana, set H adalah gandaan bagi 4 dan set R adalah gandaan bagi 5. Okey, senaraikan semua unsur dan nyatakan bilangan unsur bagi set yang berikut. Okey, bila diberi soalan sebegini, cikgu suka untuk ingatkan bila murid-murid baca soalan macam ni, tolong gariskan keyword yang diberikan. Sebab dalam soalan ini dia nak ada dua benda.
Berbanding soalan yang kita jawab tadi, dia hanya nak murid-murid untuk senaraikan unsur sahaja. Tapi untuk soalan ini, okey, senaraikan semua unsur. Maksud ada satu benda dia minta dekat situ. Dan satu lagi adalah nyatakan bilangan unsur. Bermaksud dalam satu soalan, murid-murid perlu jawab 2 jawapan. Iaitu yang pertama, murid-murid perlu senaraikan unsur-unsur yang ada untuk pelengkap, dan jawapan untuk soalan yang kedua adalah murid-murid perlu menyatakan, menulis bilangan unsur bagi jawapan set tersebut. Jadi tolong underline, tolong highlight supaya kita tidak terlepas pandang. Alright, untuk soalan A, dia minta G kesatuan H, tapi dalam kurungan ada prime. Bermaksud dia bukan nak G kesatuan H, tapi dia nak G kesatuan H pelengkap. Okey, kalau kita tengok balik, pelengkap bermaksud dia tak nak G kesatuan H tu. Dia tak nak G dan dia juga tak nak H. Itu maksud pelengkap. Alright. Seterusnya untuk soalan B, diberi G kesatuan I. Okey, bermaksud kat situ dia tak nak apa? Dia tak nak dua yang digabungkan di tengah-tengah tu. Dia nak yang prime. Okey, kemudian seterusnya soalan C dan soalan D sama seperti tadi, cuma melibatkan pelengkap. Alright. So kita tengok yang pertama. Sama seperti tadi, step yang murid-murid perlu ikut bila nak buat soalan set adalah kita kena senaraikan dahulu semua unsur-unsur yang ada dalam set tersebut. Okey, kalau dilihat pada soalan tadi, diberi set semesta adalah integer yang berada di antara 50 hingga 60. Bermaksud set semesta yang murid-murid perlu senaraikan bermula dengan 50 berakhir dengan 60. Cikgu suka ingatkan lagi adalah tulis dalam bentuk tata tanda set, iaitu mesti ada curly bracket dekat bahagian depan. Okey, dan daripada satu unsur ke unsur yang berikutnya perlu diletakkan koma. Okey, so untuk set semesta universal set ni bermula dengan 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 dan 60 berakhir dengan curly bracket dekat belakang. Okey? Alright. So seterusnya G, H dan I. Sama seperti tadi, pastikan tulis ke semua unsur-unsur yang terlibat. Okey, bermula dengan curly bracket. Untuk unsur yang pertama, kemudian koma dan seterusnya unsur yang kedua sehingga unsur yang terakhir. Okey, so set G kita, apa yang ada dalam unsur-unsur dalam set G kita iaitu 53, 59. Untuk set H, kita ada 52, kita ada 56 dan 60. Dan untuk set yang terakhir iaitu set I, kita ada 50, 55 dan 60. Okey, untuk soalan A, dia minta untuk kita tentukan apakah unsur-unsur yang terdapat dalam pelengkap G kesatuan H. Okey, jadi sebelum kita nak menentukan pelengkap, kita kena tentukan dahulu apakah set yang ada bagi G kesatuan H. Okey, so G kesatuan H, kita ambil semua yang ada dalam G, kita ambil semua yang ada dalam H. Senaraikan semula iaitu 52, 53, 56, 59 dan 60. Okey, tapi itu bukan jawapan yang diminta. Ingat, dia letak prime dekat atas bermaksud dia nak pelengkap. Pelengkap kepada G kesatuan H. Bermaksud dia nak kita senaraikan unsur-unsur selain daripada yang ada dekat G kesatuan H. Jadi, kita bandingkan jawapan G kesatuan H kita yang ada dengan set semesta. So, mana yang dah ada dekat G kesatuan H, kita potong daripada set semesta itu. Yang tinggal, yang baki itulah G kesatuan H pelengkap. Okey, jadi daripada senarai set semesta 50 sampai 60, kita potong 52, kita potong 53, kita potong 56, 59 dan 60. Okey, jadi selepas kita potong,
yang selebihnya itulah pelengkap bagi G kesatuan H. Jadi kita tengok semula yang masih berbaki, yang masih tinggal adalah 50, 51, 54, 55, 57 dan 58. Jadi yang masih tinggal itulah yang kita panggil sebagai pelengkap kepada G kesatuan H. Jadi kita senaraikan sama seperti tadi, pastikan dalam bentuk tanda tanda set iaitu ada curly bracket dan satu unsur ke unsur berikutnya mesti ada koma. Okey, tadi kalau kita ingat semula, cikgu dah bagi tahu soalan ini walaupun satu soalan tapi dia minta ada dua jawapan. Iaitu yang pertama dia minta kita senaraikan unsur-unsur yang ada dalam pelengkap. Dan soalan yang kedua, dia minta kita tuliskan berapakah unsur yang ada dalam set tersebut. Jadi, kita dah senaraikan. Kemudian, kita jawab yang berikutnya. N kurungan G kesatuan H pelengkap. Dalam erti kata lain, maksudnya N itu adalah number of. Berapakah bilangan unsur yang ada pada G kesatuan H pelengkap. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jawapan untuk G kesatuan H pelengkap adalah 6. Bermaksud ada 6 unsur yang berada pada G kesatuan H pelengkap. Okey, seterusnya kita terus kepada contoh yang kedua iaitu G union I pelengkap. Sama seperti tadi, step masih sama. Senaraikan dahulu apakah set semesta yang ada. Senaraikan dulu apa set yang ada, apa unsur-unsur yang ada dekat dalam G, apa unsur ada dekat dalam H dan apa unsur-unsur yang ada dekat set I. Okey, untuk soalan ini, dia nak G kesatuan I pelengkap. Step yang pertama, sebelum nak cari pelengkap, kita cari dahulu apakah unsur-unsur yang ada dalam G kesatuan I. Okey, G kesatuan I senaraikan bermula dengan nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Okey, kita ada 50, 53, 55, 59 dan 60. Jadi, bandingkan G kesatuan I dengan set semesta yang ada. So, kita potong 50, kita potong 53, kita potong 55, kita potong 59 dan kita potong 60. Jadi, baki yang ada dekat set semesta itulah yang kita nak iaitu G kesatuan I pelengkap. So, masih berbaki 51, 52, 54, 56, 57 dan 58. Jadi itulah unsur-unsur yang ada bagi set G kesatuan I pelengkap. Okey, so sama seperti tadi soalan ini ada dua jawapan yang diminta iaitu satu senaraikan set dan satu lagi adalah berapakah bilangan unsur yang ada dalam set tersebut. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 unsur bagi set yang terlibat iaitu pelengkap bagi G kesatuan I. Okey, so seterusnya untuk H kesatuan I pelengkap. Okey, so kita masih sama, step yang kita gunakan masih lagi sama, senaraikan set semesta, senaraikan set G, senaraikan set H dan senaraikan set I. Okey, kemudian step yang cikgu bagi tahu tadi, jangan terus cari pelengkap. Kita cari dahulu apakah set yang terlibat untuk H kesatuan I. Unsur-unsur yang terlibat kita dah dapat. Kita bandingkan dengan set semesta. Okey, potong kat nombor-nombor yang ada dekat H kesatuan I tu kita potong daripada set semesta tu. Okey, yang berbaki, yang tinggal itulah yang kita nak iaitu set bagi H kesatuan I pelengkap. Okey, dan jangan lupa untuk jawab soalan yang kedua iaitu dia nak berapakah bilangan unsur yang ada bagi H kesatuan I. Jadi kira kita dapat 6 unsur. Okey, dan ini yang terakhir iaitu kesatuan yang melibatkan 3 set. Okey, melibatkan G kesatuan H kesatuan I pelengkap. Jadi sama seperti tadi, kita bandingkan unsur-unsur yang ada bagi set G kesatuan H kesatuan I
Okey, so kita potong daripada set semesta. Kita tengok mana yang berbaki, itulah set pelengkap bagi G kesatuan H kesatuan I. Okey, iaitu 51, 54, 57 dan 58. Dan satu lagi jawapan, jangan lupa kita kira ada berapa bilangan unsur yang ada dalam G kesatuan H kesatuan I. Okey, 51, 1, 54, yang kedua, 57, yang ketiga dan 58 yang keempat. Jadi bilangan unsur bagi G kesatuan H kesatuan I pelengkap kita ada 4. Okey. Itu yang kaedah tadi, kaedah yang pertama, iaitu kita menyenaraikan unsur. Ini adalah kaedah yang kedua, iaitu kita menentukan pelengkap bagi kesatuan antara dua atau lebih set menggunakan gambar rajah Venn. Okey, kalau murid-murid boleh bandingkan, okey, boleh bandingkan, okey, gambar rajah Venn yang ini berbanding dengan yang pertama kita lihat tadi. Okey, tadi kita buat untuk P kesatuan Q, kita akan lorekkan kawasan dalam P dan Q. Okey, tapi sekarang bila kita buat pelengkap bagi P kesatuan Q, kita shadedkan, kita lorekkan di luar daripada P dan Q. Itu beza dia. Yang tadi kita nak PQ, yang sekarang kita tak nak P dan Q. Okey, so kita shadedkan, kita lorekkan di bahagian luar daripada P dan Q. Okey, kalau kita tengok bentuk yang kedua pun sama. Tadi kita shaded dekat bahagian dalam, kita lorek dekat bahagian dalam. Sekarang kita lorek dekat bahagian luar sebab namanya adalah pelengkap. So pelengkap bermaksud kita tak nak benda yang ada dalam kurungan tersebut. Okey. Kalau tengok yang ketiga pun sama, walaupun dia melibatkan 3 set, tapi pelengkap yang dia nak adalah antara P kesatuan dengan R. Pelengkap bermaksud kita tak nak P, kita tak nak R. Jadi kita lorekkan selain daripada P dan R. Okey. Dan yang terakhir adalah P kesatuan Q kesatuan R pelengkap, bermaksud kita tak nak ketiga-tiga set tersebut. Jadi kita lorekkan kawasan yang di luar daripada set P, set Q dan set R. Okey. Cikgu harap jelas jelas apa yang cikgu terangkan kepada murid-murid. Alright, so kita beralih kepada latihan. Okey, minta murid-murid untuk sediakan pensel, sediakan kertas ataupun buku catatan untuk kita cuba jawab soalan latihan untuk hari ini. Okey, yang pertama. Okey, dia minta untuk kita lorekkan kawasan yang mewakili set yang diberikan. Okey, ini yang pertama. Diberi set R, set S dan set T. Okey. Dan kita tengok soalan A ni, soalannya dia minta kita lorekkan bagi set R kesatuan T. Set R kesatuan T bermaksud soalan minta kita lorekkan apa yang ada dekat R dan apa sahaja yang ada dekat T. Okey, 10 saat cikgu bagi untuk murid-murid cuba jawab. Okey, masa tamat. Alright, dah dapat? Okey, so kita tengok. Sama tak jawapan yang cikgu bagi dengan yang murid-murid cuba jawab? Okey, macam yang cikgu cakap tadi, R kesatuan T bermaksud kita nak R dan kita nak T. Jadi kita lorekkan semua kawasan yang ada untuk R dan lorekkan juga semua kawasan untuk T. Kenapa kita tak lorek S? Kenapa kita tak lorek S? Sebab soalan tak minta kita kesatuankan dengan S. Hanya melibatkan R dan T sahaja. Okey. Alright. Soalan yang seterusnya. Okey. Dia minta kita lorekkan. Okey. Dia minta kita lorekkan set R kesatuan S. Okey. R kesatuan S maksudnya kita nak R dan kita nak S. Okey, sama juga. 5 saat sahaja. 5 saat sebab dah pandai kan? So dah pandai. So 5 saat sahaja. Okey, masa tamat. Alright, so kita tengok jawapan murid-murid sama tak dengan jawapan cikgu? Sama tak?
Kalau sama, pandai. Okey. Kita hanya nak R dan S sahaja. T tak terlibat. So, kita lorekkan kawasan R dan kawasan S. Okey. Alright. Seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, dia bagi R, kesatuan S, kesatuan T. So, bermaksud kita nak R, kita nak S dan kita nak T. Yang ni kita bagi 2 saat je. Sebab dah pandai kan? Okey, dah. Alright. Sama tak? Sama? Pandai. Okey, so kita lorekkan R, kita lorekkan S dan kita lorekkan T. Kenapa? Sebab dia nak semua yang ada dalam R, dalam S dan juga dalam T. Okey. Alright. So, latihan berikutnya. Berhati-hati ya. Sebab yang ni, yang diminta kita lorekkan adalah kawasan yang menjadi pelengkap. Okey, menjadi pelengkap. Sebab dekat situ dia ada bracket dan juga ada prime. Okey, so kita ada set semester, kita ada A, kita ada B dan kita ada C. Soalan minta kita cari kawasan yang terlibat untuk A kesatuan B pelengkap. Okey. So, boleh cuba lorekkan di manakah kawasan yang terlibat untuk A kesatuan B pelengkap. Kita ingat balik tadi, step yang kita buat, kita tak boleh terus cari A kesatuan B pelengkap. Sebaliknya adalah kita mulakan dengan kita cari dahulu di manakah kawasan A kesatuan B. Kemudian barulah kita tentukan selain daripada A kesatuan B itulah jawapan yang diminta. Okey, cuba murid-murid lorekkan kawasan mana yang terlibat untuk A kesatuan B pelengkap. Okey, 3, 2, 1. Okey, kat sini kawasan yang terlibat untuk A kesatuan B pelengkap. Okey, kerana set yang pertama tadi yang kita cakap step kita adalah kita tentukan dahulu di manakah kawasan A kesatuan B. Okey, A kesatuan B, kawasan yang terlibat A kesatuan B tu kita tak nak. Jadi kita akan lorekkan selain daripada kawasan A kesatuan B. Okey, soalan seterusnya adalah A kesatuan B kesatuan C pelengkap. Okey, so step yang pertama adalah tentukan dahulu di manakah kawasan A kesatuan B kesatuan C. Okey, selepas kita tentukan A kesatuan B kesatuan C, barulah kita tentukan di manakah pelengkapnya. Iaitu kita ambil yang selain daripada A, B dan juga C. Okey, kita tengok. Sama tak jawapan? Kita dapat dekat kawasan bahagian luar daripada A, B dan C. Okey. So, untuk kelas hari ini, untuk lesson hari ini, okey, untuk kesimpulannya, bila diberikan kesatuan bermaksud kita nakkan set tersebut. Okey, kalau diberikan P kesatuan Q, okey, kita wakilkan dia dalam gambar rajah Venn, bermaksud kita akan lorekkan semua yang terlibat dalam P dan juga dalam Q. Okey, itu untuk kesatuan. Sebaliknya, bila diberi dalam bentuk pelengkap bagi kesatuan. Pelengkap bagi kesatuan, contoh melibatkan P dan juga Q. Pelengkap bagi P kesatuan Q bermaksud kita tak nak P dan Q. Kita nak yang selain daripada itu. Okey, so cikgu mengharapkan lesson hari ini mencapai objektif. Murid-murid semua dapat faham dan dapat cuba untuk buat soalan-soalan yang lain selain daripada apa yang cikgu dah bagi dekat sini. Boleh rujuk dalam buku teks. Okey, ada banyak lagi soalan-soalan yang boleh dicuba. Okey, so sehingga jumpa lagi. Sekian, terima kasih.